Train menghampiri platform. You are now at Conway Complex Cross. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Pasiaran KLCC. Next station, Pasiaran KLCC. Anda berada di Train menghampiri platform ke Wasa Damansara. You are now at Pasiaran stesen berikutnya, Ampang Park. Pintu di sebelah kanan akan stesen sambungan ke LRT Laluan Kelana Jaya. Train menghampiri platform ke Wasa Damansara, Ampang Park. Ampang Park. Connect semua penyelam ke LRT di Kelana Jaya berikutnya. Sila pastikan anda membawa di sebelah kanan akan dibuka. Terima kasih. Next station, right door, Raja Jaya, UTM. All passengers are required to disembark at this station. Please ensure you take all your belongings with you. Thank you for choosing MRT Putrajaya Line. Anda berada di Raja Putra UTM. Stesen berikutnya, Hospital Kuala Lumpur UTM. Next station, pintu Hospital Kuala Lumpur akan dibuka. Exit to the right door. beri laluan kepada penumpang luar terlebih dahulu. Anda The berada train approaching platform. Hospital Kuala Lumpur. You are now at stesen berikutnya, Hospital Kuala Lumpur Titi Wangsa. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang, Sri Petaling dan Monorail KL. Next station, Titi Wangsa. Dan beri laluan kepada penumpang luar terlebih LRT dahulu. Ampang, The train Sri approaching Petaling and KL Monorail. Titi Wangsa. Stesen berikutnya, Sentul Barat kanan akan dibuka. Next station, exit to the right Sentul Barat. beri laluan kepada penumpang luar Anda terlebih berada dahulu. di The train approaching platform. Wasa. You are now at stesen berikutnya, Sentul Barat, Jalan Ipoh. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Jalan Ipoh. Exit to the right door.